Hai, Assalamualaikum. Hai, nampak kat mana? Cik dekat sini. Okey, hari ni Cik nak cerita. Untuk 2026 ni, Cik, 2026 ni, awal-awal tahun kita akan bercakap tentang azam. Jadi Cik Le pun dah nak buat azam. Cik Le fikir tadi, cara Cik Le tak terfikir pun nak buat azam ni. Tapi tiba-tiba tadi terfikir. Cik tengok AI team tu depa awal-awal tu depa duk bercakap tentang azam. Jadi Cik Le pun jadi ni, depa ada azam. Cik Le pun kena ada azam. Kita azam ni actually sebenarnya adalah doa. Macam doa, macam kita berdoa. Okey, Cik Le akan ajak cara macam mana Cik Le akan kongsi macam mana Cik Le tulis azam Cik Le. Okey. Yang Cik Le pernah belajar sebelum ni, apa yang kita kena tulis apa yang kita nak dalam bentuk macam kita dah dapat benda tu. Okey, contohnya macam Cik Le buat azam Cik Le ni. Okey, untuk Cik Le bahagikan azam Cik Le 2026 ni pada dua, iaitu dalam bisnes Cik Le Maruku dengan apa yang Cik Le nak untuk diri sendirilah. Okey, untuk bisnes Cik Le, Cik Le tulis ni, Cik Le kongsi dengan apa. Betul amin-aminkan ya. Okey, azam Cik Le. Okey, nombor 1 ni. Alhamdulillah, order Maruku non-stop sampai kena ambil pekerja bergaji dan Maruku mampu bayar gaji untuk semua pekerja. Wow, nak sangat kan. Sekarang yang buat Maruku sekarang Cik Le dengan adik Cik Le aja. Kami pun gaji, kalau tengoklah untung banyak jualan dapatlah duit, lebih tu dapatlah gaji. Alhamdulillah ujung 2025 itu dapatlah lebih sikit. Alhamdulillah. Okey. Cik Le punya azam yang kedua. Wah, produk kedua Cik Le dan adik diterima ramai dan non-stop tumpahan. Wah, walaupun Cik Le tak tahu lagi produk kedua apa dia. Cik Le nak buat produk kedua. Yang sekarang Cik Le memang plan nak buat produk kedua, tapi Cik Le tak ada idea lagi produk apa. Tapi kita doa dulu produk tu diterima ramai. Amin. Nombor 3. Allahu Akbar. Ini Cik Le baca apa Cik Le dah tulis. Cik Le nak baca, Cik Le dah jadi sebab lah kat sini. Allahu Akbar. Dengan penjualan Maruku dan produk kedua, Cik Le dapat berdiri. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aminkan ya Allah. Berdiri di hadapan Kaabah untuk menunaikan umrah. Amin. Ya Allah, berdoakan Cik Le. Okey. Cik teringin sangat. Cik baru dengar pengalaman kawan Cik Le pi. Cik teringin sangat. Allah Akbar. Okey. Untuk diri sendiri,